depan ni dah ambil. Alah, rucut. Bapak besar. Buat sikit ada pokok tumbang tu. Okey. Lepas tu dah tu tak ada apa dah. Dah lalu crack gini. Sebab dia clearkan pokok ah. Boleh ha, boleh ni. Ni dia clear tanah ni. Oh. Jadi abang cross ni. Ni. Ni kat pokok tu. Tumbang. Ni orang ulu dia. Berhenti dulu bang. Lihat tu. Oh. Relax dulu, jangan paksa. Jadi mana tempat dia? Kena main sampai petang ni. Kalau macam ni susah. Mana tempat dia? Ni lalu ni. Ni lalu ni. Ha terus ni. Oh. Ha sini. Dalam pasir. Oh, pokok tombang tu. Abang pandu. Bukan. Ha. Abang pandu abang. Okay guys. Ya, risiko untuk pergi ke spot solek. Spot yang apa? Orang belum troker. Dah ada orang troker. Tapi orang susah nak masuk.
Guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Kami baru sebentar tadi bawa kayak daripada sana, main jauh. Oh. Kau punya tempat. Hasil. Hasil ada lah kat sini. Minta ada hasil mega kan. Misi kita nak mencari mega lah. Kalau dapat pun tak kisahlah, janji ada strike. Ini lombong yang pertama. Kita akan pergi lombong yang kedua sebelah sana kan, abang kan? Lombong sebelah sana. Okey, sama-sama lah nantikan dan saksikan video ni. Nonton sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa. Stay tune guys. Barang dah selesai. Okey, kita mula melancarkan apa yang patut dilancor. Jomlah kita melancor. Jom kita melancor. Saya rasa saya ingat kamera ni. Macam kamera tu macam problem lah. Dia cepat habis bateri. Bateri yang kasur memang . Saya ada kasur. Nak kena letak power bank je. Standby tu. Kabel dia macam kabel. Dia nak buat. Ini standby. Bismillahirrahmanirrahim. Muntah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tu dia makan lagi. Okey, kita dah mula melancarkan. Melancar. Spot air agak gelap kan. Okay guys, kena doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, kami lindungilah kami ketika kami hendak memancing pada pagi ini. Lindungilah kami ya Allah, jauhkanlah kami dari masa itu. Amin ya Allah. Yo, mancing. Ada turun ada. Dah menangkap tu. Okay, hari ni aku pakai set light. Set light aku joran 28. Joran casking 28. Kemudian aku punya apa? Mesin Roy B Smooth. Lepas tu aku punya tali Seahawk Soul 6LB. Balingan yang pertama. Cubaan balingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Balingan yang pertama. Aku gunakan spinner bite halus, lepas tu dengan digabung dengan apa, geli-geli kena cenik hijau. Nak cuba lepasan tepi ni. Ya terbawah sikit. Mak kau. Terkejut lah. Nak apa timbul? Tu. Kan benda ke? Kasarnya dia ambil. Terkejut lah bang. Dia ambil. Berbuih. Uan besar ni. Uan atau toman. Berbuih ni. Tak lekat lah.
Terkejut bang, dia ambil terus. Tapi tak lekat lah. Oh. Depan-depan yang dia ambil. Tak nak pula dia makan betul. Oh, sini ada anak dia. Bang, ada anak dia. Arwah ni. Alah, tak lekat, tak lekat. Ada, dia ambil lagi. Alamak, Bawa anak bawa anak. Tak lekat betul lah. Dia tak nak lah kot. 2 kali lucut. Aduh, sayang betul lah. Oh, kena. Oh. Apa ni? Haruan. Oi. Oh. Okay, strike. Oh. Ganas ni. Kasar juga ni. Ya, alhamdulillah. Nak SP hitam ah. Hitam guys. Strike yang pertama. Alhamdulillah, kamera depan record. Memang saya baik ni. Bang. Dia ambil depan. Ni yang lain ni. Sebelah ujung ni. Ush. Panas lah. Dekat sekilo ni. Bukan. Dia. Okay guys. Nampak sekumpulan anak dia tengah naik kan. Kita cuba balik. Bermujuk kekosongan anak. Tak biasa yang bawa anak ni saya baik. Alah, tak lekat. Aduh, sayangnya. Ada mak dia ni. Aduh. Pakai sentuh dulu. Aku lupa pula pakai SB ni. Anak dulu. Depan ni dah ambil. Allah.
Cut. Wah, bapak besar. Aduh, sayangnya. Besar tu. Aduh, wei. Dia ikut berombak air. Aduh, wei. Merenjut guys. Oh, kasar tadi. Besar bang. Nampak kepala dia tadi? Ha? Nampak kepala dia? Yang ni ada anak dia ni. Sini. Oh, gila sekali dah henjut. Shot. Oh, kasar ni. Strike. Okey, strike. Alhamdulillah. Strike. Oh, jatuh pula. Kecil. Aduh, tak lekat lagi. Tapi dia banyak ah. Kena. Angkat kamera aku. Kecil je. Alhamdulillah. Ya. Okay guys, cukup sampai di sini saja. Terima kasih yang menonton sampai habis. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk menekan button subscribe untuk mengikuti video aku yang akan datang. Okay, sampai di sini saja. Badan pun dah cukup penat. Nak naik pula, nak punggah kayak. Dah jauh kayak tu nak hantar. Memang tengah Ricky jalan nak cari jalan dekat. Atau Thai brother Waman dengan Abang Josh turun bersama otai hari ni. Seronok. Okay guys, sampai setakat ini saja video aku. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.